Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kita hari Kat mana ini ni? dah sampai di Labis. Labis. Johor. Ni kita mau review rumah Upin Panggung Ipin. Melayu. Rumah Ipin. Rumah Ipin. Rumah Melayu. Rumah Melayu. Nah, kami biasanya tuh rumah macam ni tuh rumah Aceh, khas Aceh ya. Rumah apa tuh panggung Aceh. Bukan rumah khas Aceh. Aceh pun ada guna juga rumah macam ni. Sebab kalau rumah khas Aceh agak tinggi lagi kan. Tapi kalau rumah panggung Melayu ni ramai juga orang guna. Macam tu rumah samping Kak Nur tu Kak Nah. Kak Nah rumah panggung Melayu ni dia pakai. Oh iya, rumah Kan? panggung Melayu. Berarti memang Aceh dengan Malaysia ni serumpun lah. Betul. Hampir semua hal tu hampir sama. Bahkan ni kalau ini. rumah asli Melayu tu tandasnya kat luar sama macam Aceh. Betul. Tandas kat luar kan. Kalau tempat adik di Birun tak ada tandas kat luar. Kat mana tu? Tak ada. Maksudnya kalau di bandar tu jarang ada tandas kat luar, tapi kalau di yang masuk-masuk desa atau perkampungan tu tandas di luar, dan juga rumah panggung ya atau rumah Melayu Ya, tu betul. masih ada rasa-rasa zaman khas zaman dulu macam tu. Kejap sayang, yang dekat apa kawasan Aceh apa yang ada tandas kat luar? Ada. Apa? PD. PD. Okey. Bagi tahu dah. Itu yang kakak tandas masih di luar ya. Okey, kita nak salam dulu dengan tuan rumah. Ini ada sumur bor juga. Bukan kita buat. Ni besar sumur bornya. Itu sumur bornya. Bukan itu. kita. Iyalah. Kecil, ini sini besar. Kan beza negara. Kan. Itu sini besar kan? bisa pakai berapa rumah itu besarnya. Itu tak tahu lagi. Jom. Kita cantik lu sayang rumah Melayunya. Biasalah mari video dulu. Okey. Jom. Cantik kan? Rumahnya kan? Kenapa? Nampak indah. Ini lagi nampak separuh sebab apa nama ni? Ini pokok ni kan, manggis kan? Manggis ni. Ya, bukan. Manggis. Ya, Okay. manggis. Kita macam mana ni? Langsung masuk ke? Salam dah kan? Nanti dalam video kan tak ada. Berarti tak ada salam dengan tuan rumah. Rumah Pipin. Jom kita pergi. Rumah Kak Ros. Kita panggil ini Kak Ros. Ipin. Ada opah ke kat dalam? Ya. Assalamualaikum. Tak ada ni. Cantik ni. Betul-betul khas Melayu kan? Betul. Jom masuk dulu. Dah sampai dah rumah Kak Opah. Rumah Upin Ipin. Dia nak cari Upin eh? Tak adalah. Tak boleh masuk kasut. Selipar tak boleh masuk. Tak boleh. Boleh lah. Ini dia. Kat sini duduk. Ini macam apa tu? Meteran. Meteran? Hampir sama kan? Yang ni. Kan? Ini meteran apa nama tu? Meteran listrik dekat rumah kita kan? Macam tu kan? Duduk jom. Tengok. Jemput dulu. Ini macam rumah Aceh lah. Opah lagi. Ya betul. Opah lagi pergi surau. Pergi surau. Tunggu kejap Upin belum bangun lagi. Masih tidur. Ini rumah ni kalau di Melayu ni memang adanya di di perkampungan kan? Di kampung-kampung lah. Kan? Kejap. Ini hidup ke mati? Matilah. Mati dah? Ini pintu utama. Ini teras. Ini teras. Kita cakap ni teras kan? Ya, kok di sini cakapnya apa? Kat sini teras juga bukan? Cakaplah. Sama kan? Teras juga. Parkin beranda rumah. Beranda rumah. Beranda. Dia atas ada satu lagi. Untuk lepak-lepak rehat-rehat kan. Parking juga. Kalau ada lantainya tu dia panggil parking. Tapi ni best lah kan. Misalkan kita baru turun dari rumah, duduk kat sini, ikat sepatu. Betul? Kan? Manfaat ni banyak manfaat ni. Lepas tu kalau naik banjir pun dia ada atas kan? Ni enggak ada banjir di sini. Yalah kat Malaysia tak ada. Ada juga. Ada banjir. Sampai sini. Hari tu ada banjir. Tapi rumah ni tak pernah kena, tapi banjir. Kan? Ada banjir. Tapi ni sungai. Dekat sungai. Dia nimpah sampai sini. Meluap ke sini. Tapi tak masuk dalam rumah ya, karena tinggi rumahnya. Alhamdulillah kat ni pun tak kena kan. Terima kasih. Sampai laman saja. Berarti rumah ni tahun berapa? Tahun berapa di Bina? Tahun berapa di Bina? Sebelum menara berkembar ke atau dah ada menara berkembar? Tahu bila kan? Tahun bila? Tak ingat. Dia orang semua lahir kat sini lah. Maknanya belum lahir Kak Dila lah. Berarti rumah ni memang macam ni dari dulu memang macam ni. Berarti dipertahankan adat Melayu. Betul. Cuma bahagian belakang je lah. Bahagian belakang dah direno. Renov dekat belakang. Renov kat belakang. Dapur. Dah jadi batu. Dulu lagi bumbung ni macam ni juga? Bukan. Tak kan? Ganti baru. Daun pelipah apa? Meriah tak? Tapi lantai rumah
Lantai baru juga. Baru sikit je diganti. Yang lain semua original dulu. Oh, masih Kalau original masih kayu lah. Kayu. kayu. Ah, Betul, kan? Macam Betul. Kalau kayu ni lebih selesa kita kan. Tidur pun, duduk pun sejuk. ya. Itu yang tepat. Okey, jomlah. Ha? Nanti Jom. Pergi kat mana? Kita nak ke mana? ke jalan-jalan Jalan-jalan ke mana? ke Singapura. Bukan ke Labis. Ke Labis je lah. Ya, ini lah bisa. Ke bandarnya. Bandar Labis. Senang. Duduk macam ni kan. Tak serasa di Malaysia kan? Ini Betul tak? benar di perkampungan tapi maksudnya senyap, sunyi. Suasananya tu kan. best lah. Nyaman Nyaman. Wow, luar biasa. Lagi satu. Dekat Malaysia selalu ada apa tu? Lampu raya. Lampu raya. Kenapa? Nanti Ah. yang ni kad Yang bagi cakap ni kad. Okey. Nanti sebelum ending nanti kan. Okey, sekarang kita kat Labis, kita nak menuju ke Singapura. Last ending untuk closing yang ni. Okey. Nah, jom kita tengok ada apa lagi yang sering digunakan kat Malaysia. Tempat kita Tak belum tak ada. Tak adalah. Ini dia. Lampu raya. Ini confirm tak ada ni. Lampu hari raya kan. Kalau kita guna apa Tak ada lah, raya-raya aja. Raya aja. Panjut dah panjut. Panjut. Apa tu panjut? Obor bukan? Pelita je. Macam Obor macam ni bawa ni. Ada obor yang di depan buluh. Depan rumah. Pelita. Bulu. Apa tu? Bulu ke apa. ada. Buluh kan. Ya. Buluh nanti letak sumbu. Ah, Letak sumbu baru bakar. Sana ada. Dulu ada, Dulu, sekarang zaman dulu yang, dulu ada. yang diorang masih ada lagi sampai sekarang, meriam. Okey. Kalau meriam itu ni. Meriam sini dah susah. Oh, dah susah. Susah cari. Wih, kalau meriam kat sana abang besar-besar gila. Dia tu ada hari raya, ada fatir hantar kabai. Sini dulu meriam juga tapi sekarang kabait susah cari. Itu apa? Cecair. Belerang. Belerang tu. Karbitan tu lah. Karbit. Karbit. Sini cakap karbit juga. Karbit. Kan sama lagi. Semalam, sini lagi. Nanti tak masuk fam. Semalam kita bincang banyak pasal makanan. Pasal kuih. Semua Banyak yang cakap sama. banyak yang sama. Ini cakap karbit pun sama. Okey, kalau dekat sana tu di PD kan. Itu Tapi ada cuma ada di PD yang meriam. cuma ada tu. di PD meriam Tempat tu. lain tak ada. Lepas tu dia cat kan. Dia warnai. Bendera Malaysia Ya. sama Palestin. Di tengah ni sungai, Sini boleh perang kampung. perang kampung. Perang kampung. Dia letak di sungai juga. Tak. Bukan, biasa kat kampung masing-masing. Oh, kampung masing-masing. Sepadan. Sempadan. Mana meriam paling boom. Mana ketupat tadi? Tak ada ketupat ini. Yang ni tak ada ketupat. bintang. Berarti ni Oh. dipasang sebulan raya, sebulan? Pasar raya ya. Sampai mati. Mati. Tahun depan ganti Nanti lagi. lagi. Bermakna inilah apa? Hari rayanya tak habis-habis dekat kampung. Lagi satu. Nak tunjuk. Ini tempat duduk kan gazebo ni. Gazebo. Ya, tapi ini ini khas. upgrade kan. Zaman dulu. Dekat Kampung Fatir juga ada macam ni. Ini rumah Aceh. Dekat sini kita duduk. Gazebo. Desainnya pas loh. Kan? Desainnya ada rumah, ada gazebo tempat duduk macam ni, tandas kat luar. Bila datang tamu, duduklah kat sini. Sebab kan ada tamu yang boleh datang ke sini, ada boleh tamu di ruang tamu, ada tamu di dapur. Wih, best lah suasana macam ni, macam di kampung. Memang di Memang kampung. di kampung. Memang di kampung Ya Allah. Best. Coba adik duduk. Adik duduk baru. Masih baru ni, baru abang buat tadi. Ini nak ajar. Bukan lagi lah. Apa? Tapi Tapi ini bukan yang punya zaman dulu kan? bukan ini udah di-upgrade Ini dia. dah upgrade Dia tukang moden yang buat. Oh ya. Yelah. Modern. Kalau zaman dulu. Kalau zaman dulu beza lagi bentuknya. Tu bawah tu kan Bawah marmar. 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 Ini keramik. 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 Marmar. Marmar kalau kita cakap tu dah ini kan. Marmar. Marmar. Itu dah paling Tapi yang besar. besar. Ini marmik bukan apa? Marmik. Keramik. Keramik. Marmik. Bukan granit kan? Mantap. Best lah ni. Wih, luasnya tanah ni kan? Oh, berarti depan ni yang Melayu. 3 ekor, 3 ekar. Ekar tu apa? Hektar. Bukan hektar besar, ekar kecil sikit. Oh, ekar kecil sikit. Tak pernah dengar. Tak faham. Kalau ratus meter, Meter, lah. meter. Meter. Berapa meter ni? Kok susah? Orang kontrak kok susah. Lupa. Okey, rumah kan? Adalah 200 meter. Ada kan? Rumah Lebih saja. kurang. Rumah saja 200 meter kan? Tak sampai. Tak sampai 150. Biasanya sekitar 40 kaki. 40 kaki. kaki dalam maksimum 12 meter. 12 meter. Belum 12 lagi ni. meter sampai 18 meter macam tu. Kereta boleh banyak muat ni. Ni kalau raya penuh ni. Betul. Betul.
Ini kan boleh jadi terminal nih, boleh. Luas Tapi sangat. di sini masih asli loh, ada pokok kelapa. Asli ya. Pokok manggis. Asli Ini betul-betul kampung. memang macam rasa zaman dulu kan. Cakap je Banyak lah macam pokoknya. kampung. Nanti apa tu kena gelak lagi. Iya, macam Memang kamu Memang kampung. Aduh, jalannya best. Tapi ya, Kan? yang bedanya jalan. Jalan, sini. kejap mau lagi. di kampung, mau di bandar, jalannya tetap mulus. Ending videonya kita letak jalan kampung, tak ada lubang. Sayang. Jomlah kita korek sikit. Jangan main perapu. Oh, jangan merapu. 9 minit. Ya, Dah okey. lah. Okey. Jom. Pamit diri dululah. yang Banyu cakap tadi tu. Closing. Okey, berarti ni dah selesai Kak Labis. Terus ini jam 4 subuh. 4 subuh. Subuh pagi. Betul. Subuh kan? Subuh. Kita mau menuju ke Johor, lanjut ke Singapura. Hmm. Nanti kita buat video lagi ya. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni jam 4. Nampak kan? 4. Okey, jom. Nanti telat ke Singapura. Ketinggalan. Ketinggalan Okey. apa? Cumanya waktu hari raya macam ni, apa ni, air tak ada sebab kering. Bestnya views macam ni. Nanti nampak Pontianak ni. Sebab musim panas sekarang kan. Ya, air kering lah. Ada nampak Pontianak kali lah sini? Tak ada lah. Tak ada. Ada Fatih nak buat konten. Bukannya takut malah kejar hebat. Ajak pergi Singapura sekali. Ajak pergi sama kali. Abang sudah kasih turun belum? Belum. Tak, dia tak nak turun lagi. Bawa Masih Singapura, suruh turun kat sana. daripada apa? Masjid Jamek. Daripada masjid tadi. Naik di pundak daripada Masjid Jamek. Ni dah sampai Labis, suruh turun lah ni. Mungkin dah kawan dia. Kan? Dia tak nak turun. Dia lagi seronok nak berjalan sekarang ni. Yalah dia dah tahu Dia nak jadi perancangan. kawan kat Singapura. First time ke Singapura. Tapi dia menyesal Mantap, dia takkan jumpa kat Singapura. Kalau cikgu di sini tu hari Sabtu tu tak ada ini libur dekat dia. Ya Allah, ini betul-betul tak sangka kita bakalan berangkat ke Singapura. Kita mau menuju ke Singapura. Naik apa? Naik bas. Welcome Singapura. Belum. Oh, belum lagi. Masih kat GB ni. Dia bini. Abang Yus. Okey, abang nak tukar berapa? $1. $100.